daripada kitab Periksa Akidah Anda. Asal kitab ini dalam bahasa Arab, khudh aqidatak, periksa akidah anda, yang ditulis dan disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad Jamil Zaino dan telah diterjemahkan oleh Ibnu Husain, dan kita, kalau tak silap saya, kita sampai kepada soalan yang ke-20. Kita sampai kepada soalan yang ke-20, iaitu bolehkah kita meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup lagi hadir. Kita berhenti lama, mungkin saya ulang sedikit lah. Soalan sebelum daripada ini, iaitu kita bincang tentang apa hukum kita minta kepada orang yang sudah mati. Hukum mau minta ataupun berdoa kepada orang yang sudah mati ini, boleh dikatakan ada kesepakatan di kalangan para ulama, hukumnya haram. Sebab yang pertama, orang yang mati hubungannya dengan manusia yang hidup terputus. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam", apabila meninggal anak Adam, "inqata'a a'maluhu illa min thalath", terputus segala amalan dan hubungan dengan dunia melainkan dalam 3 perkara. Yang mana 3 perkara ini, walaupun kita sudah meninggal, amalan-amalan kebajikan yang kita buat masih lagi kita dapat pahalanya. Iaitu yang sebagaimana yang masyhur kita dengar, doa anak yang saleh, ilmu yang dimanfaatkan, dan juga sedekah jariah. Jariah ni dalam bahasa Arab maknanya jara yajri, benda yang berjalan, benda yang bergerak. Jadi kalau kita terjemah harfiah, sedekah yang berlari. Apa sedekah yang tak lari? Semua sedekah lari. Lari pasal apa? Bila kita sedekah keluar, bila keluar memang lari je duit tu pada kita. Tapi sedekah jariah yang dimaksudkanlah hadis ni, iaitu sedekah yang bersifat kekal, atau dalam istilah muamalah dia sebut al-waqfu ataupun waqaf. Waqaf ni satu benda yang kita ada harta yang bersifat kekal, ayak tak boleh waqaf pasal dia tak kekal. Yang kita boleh waqaf benda yang kekal, seperti tanah, rumah, ini boleh kita waqaf. Harta-harta inilah yang disebut oleh Nabi, kalau kita meninggal, selama mana orang boleh mengambil manfaat, mengguna dan mengambil apa yang kita tinggalkan itu, pahalanya berlangsung sehinggalah kiamat. Lain daripada tu tak ada. Maka orang yang hidup tak boleh minta pada orang yang mati, kerana kata para ulama, orang yang mati ni macam mana dia nak tolong orang yang hidup kalau diri dia sendiri pun belum tentu dia boleh tolong. Dan banyaklah dalil-dalil dalam Al-Quran yang sebut tentang tak bolehnya kita berdoa kepada si mati. Dahulu masyhur dalam masyarakat kita tentang keramat. Bila orang mati, orang alim mati, orang soleh mati, dia akan jadi keramat. Keramat ni bukan cerita baru, dia cerita daripada zaman jahiliah dulu ni. Cerita daripada zaman siapa? Cerita daripada zaman Abu Lahab, Abu Jahal. Sebelum daripada tu, apabila meninggalnya orang saleh seperti Al-Lat, Al-Uzza dan Al-Manat ni, bila mereka ni mati, mereka ni orang saleh, orang yang suka memberi makan dan memberi minum kepada orang yang mai buat haji. Jadi bila mereka ni mati, syaitan telah membuat manusia untuk menyembah mereka. Dalam masyarakat kita dulu ni, orang-orang yang
orang-orang yang soleh ni, tok alim ni bila mati, orang pergi minta lah di kubur dia. Anak demam, anak cacing, nurun nombor ekor. Oh, ni pun satu benda. Bab menurun ni masyhur dalam masyarakat kita kan. Semua yang mereka pergi minta nombor ekor tu, dia sendiri pun tak main nombor ekor. Al-Quran menyebut, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Al-Quran kata, sekiranya kamu berdoa meminta kepada mereka, yakni orang-orang yang sudah mati, mereka tidak boleh mengabul dan mendengar permintaan kamu. Dan besok di hari kiamat mereka akan membantah apa yang kamu buat. Sekarang ni ada orang minta dengan Al-Imam Syafi'i. Kalau di Iraq, guru saya cerita, yang paling masyhur di Iraq adalah kubur Abdul Qadir Al-Jilani. Dan ramai orang-orang ni akan pergi minta dengan Abdul Qadir ni lah. Sehingga diceritakan ada satu orang perempuan yang nak dirogol di Mesir. Mesir dengan Iraq ni jauh. Jadi perempuan ni bila dia nak kena rogol, masa lelaki tu nak rogol dia, dia bukan panggil Allah, tapi dia panggil Abdul Qadir. Dan dalam cerita tu sebut, Abdul Qadir bila perempuan tu panggil, dia duduk di Iraq, dia dengar. Dan dia pun tengalunglah kasut dia. Daripada Iraq tu kasut dia terbang kena betul-betul kepala perogol tu. Dan perogol tu pun tak jadilah nak rogol pasal kepala dia kena baling. Maka dia berkata kesimpulannya, Abdul Qadir ni dia boleh tolong orang hidup walaupun dia dah mati. Macam tu juga dalam masyarakat kita ni banyak lah. Mereka pergi minta kepada Pulau Dayang Bunting bagi orang yang tak mengandung ni, masyhur. Duk pergi minum air Dayang Bunting. Memang mengandung sungguh. Pasal apa? Pasal Mak Saleh duk mandi, mereka duk hirup air tu. Ni banyak dalam masyarakat kita. Patut dia kata air ni mujarak sungguh, Mak Saleh duk mandi tadi tu. Ini kesemuanya amalan-amalan khurafat dan syirik. Kalau tuan-tuan pergi ke Iran, di Iran lagi teruk. Dulu kita buat tayangan bagaimana orang masuk ke kubur Khomeini dan mereka minta kepada Khomeini, mereka tak minta kepada Allah. Ini semua perbuatan syirik. Okey. Seterusnya, soalan kita hari ini, bolehkah kita meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup lagi hadir? Kalau orang yang mati kita tak boleh minta. Hatta kan Nabi sendiri, dengan Nabi pun kita tak boleh minta. Ramai orang bila dia menunaikan umrah dan haji, bila dia ziarah maqam Nabi, berdoa menghadap kubur Nabi, bukan berdoa menghadap kiblat. Mereka minta kepada Nabi. Walhal para sahabat-sahabat Nabi, bila Nabi dah meninggal, mereka tak minta lagi kepada Nabi. Ni banyak masyarakat kita. Tapi kalau orang itu hidup dan duk ada depan kita, boleh atau tidak kita minta tolong? Jawapannya bolehlah. Sebab itu Dr. Muhammad Musa Al-Nasir, dia sebut dalam kitab dia, ketika dia ulah surah Al-Fatihah, ada ayat dalam surah Al-Fatihah yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami meminta pertolongan, dan hanya kepada engkau kami sembah, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, ayat ni dahsyat makna dia. Kalau kita cerita bahasa Arab ni, dia mendahulukan maf'ulun bih dari sudut bahasa ni, payahlah tuan-tuan nak ikutnya. Tapi nak abang ayat ni dia lain pada ayat lain. Kita nak kata seolah-olah hanya Allah
semata-mata Allah yang kita sembah dan Allah yang kita minta pertolongan. Kata Syekh Muhammad Musa Al-Nasir, dia kata apa? Dia kata dalam ayat ini Allah ajar isti'anah, meminta tolong. Dan isti'anah ini ada dua. Satu dia panggil isti'anah yang bersifat mutlak, tafwid. Yang ni tak boleh kita minta selain kepada Allah. Seperti minta untuk diberi kesihatan, minta umur panjang, murah rezeki, minta ilmu, minta supaya dimatikan di dalam Islam. Minta-minta ni semua hanya kepada Allah. Tapi dia kata ada minta yang kita tak, bukan kata tak semestinya kita minta kepada Allah, kepada orang pun boleh. Seperti apa? Minta tolong secara adat. Macam kita kata kat anak kita, tolong basuh kereta. Tu kita minta tolong. Boleh atau tidak? Boleh. Sebab apa? Kerana dia mampu dan dia boleh. Tapi masyarakat kita hari ni, dia meminta tolong kepada orang yang tak boleh tolong dan orang yang tak ada depan dia. Seperti dia duk menyeru nama tok guru dia. Tok guru dia duk di mana hala tu, dia duk masa dia doa, dia duk sebut nama tok guru dia. Perbuatan ini juga disebut oleh para ulama sebagai syirik. Kalau kita nak minta tolong dengan manusia, pertama dia boleh buat benda itu. Yang kedua, dia ada di hadapan kita. Kalau tak ada, berarti kita menyeru sesuatu yang ghaib selain daripada Allah, hukumnya berdosa besar dan boleh menyebabkan kita masuk dalam syirik. Kalau kita ada i'tiqad bahawa dia boleh tolong kita selain daripada Allah, dosa ini adalah dosa syirik yang Tuhan tak ampun kalau kita mati tak dan bertaubat. Satu dalam amalan masyarakat kita, kita tengok satu perbuatan syirik yang paling besar, selalu saya sebut, menggantung gambar-gambar tokoh-tokoh tertentu. Dan yang paling masyhur digantung adalah gambar bekas Sultan Kedah yang ada di belakang kepala dia itu bulu burung cendrawasih. Dan gambar ini banyak digantung di sebelah Kedah dengan i'tiqad, keyakinan, kepercayaan. Apabila kita menggantung gambar ini dengan berkat raja ini, murah rezeki. Nabi sebut di dalam hadis yang lain, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantung tangkal mangkal azimat, dia telah syirik kepada Allah. Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya jampi serapah, tiwalah ni apa? Tamaim ni tangkai. Anak cacing tangkai di perut, anak teriak tangkai di leher, tangkai di tangan. Ini semua syirik. Termasuk salah satu amalan syirik dalam masyarakat kita, minyak tanah. Dia kalau minyak itu ada campuran herba, akak kayu, akak seruntun ke, tongkat ali ke, tak apa. Ni yang saya duk dapat maklumat, minyak tu tak ada campur apa, cuma tok bomo jampi. Apa benda yang dia bubuh, apa benda yang dia jampi, tak tahu. Macam mana minyak kelapa sawit yang kita duk goreng ikan gelama tu, tiba-tiba tak ada campur apa, tak ada buat apa, boleh bagi sembuh satu penyakit. Ni kita nak kena tahu. Bila kita nak berobat,
antara syarat yang disebut oleh para ulama, pertama, doa mesti sama ada dari Quran atau hadis. Kedua, kalau doa selain daripada itu, mestilah yang sakit itu faham apa yang Tok Bomo tu baca.